Hari kedua dimulakan dengan check out hotel dan kita orang pergi breakfast dekat tempat wajib setiap kali kita orang datang sini, iaitu di KHM Strawberries and Jam. Menu terpaling wajib dekat sini mestilah scones dan nasi lemak. Korang kena try juga nasi lemak bungkus dia. Sama nasi lemak bungkus ni memang betul-betul sedap. Lepas tu makan sejuk-sejuk pula tu. Heaven guys. Aktiviti seterusnya kami ke Abang Strawberry untuk petik strawberry. You cannot pick like that. You have to pick the red one. Okay, quick. Pukul 11 kita orang terus ke Sheep Sanctuary. Mencoba sikit dekat sini sebab hanya seorang je yang saya terjumpa haiwan. Yang lain semua takut. Ayah ibu pula kenalah buat-buat berani. Kerja sini ke? Why you scared? Apa tak? Why you scared? Pukul 12 kita orang diangkut naik truck untuk ke Flora Park. Nak ke sini memang kena naik kenderaan diorang sebab jalan nak ke situ agak scary. Boleh tunggu di pick up point dia dekat Kia Farm. Are you having fun? Dan Masya Allah, Flora Park ni sangat cantik. Puas hati tengok bunga-bunga dan dekor dekat dalam ni. Tapi masa kita orang datang ni, Hobbiton Village under construction. Sayanglah tak dapat explore semua. Kita orang spend masa dekat 3 jam dekat sini. Sementara anak main dan lari sana sini, ayah ibu pun boleh lepak dan rehat. Bila aku suka jatuh lah.